Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi dikemukakan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menggugurkan 7 pertuduhan dihadapinya berkait salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram. Berikutan itu, kes terbabit diteruskan dengan perbicaraan dan pihak pendakwaan akan memanggil 30 saksi. Keputusan AGC itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahruddin Wan Ladin pada prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, K. Muniandi. Hakim menetapkan 10 November depan bagi sebutan kes sebelum mahkamah memutuskan tarikh perbicaraan kes itu. Mahkamah turut membenarkan permohonan pihak pembelaan supaya bekas Perdana Menteri itu dikecualikan pada sebutan kes akan datang. Tan Sri Muhyiddin berdepan pertuduhan 4 tuduhan salah guna kedudukan membabitkan suapan berjumlah RM232.5 juta dan 3 pengubahan wang haram amla berjumlah RM200 juta.